Okay guys, hari ini kita bersama salah seorang ejen Tuan Wow yang berjaya. Perkenalkan diri Encik. Okey, nama saya Muhammad Zaki Misman, berasal daripada Felda Chini, Pekan Pahang, dan sekarang menetap di Jinjang, Kuala Lumpur. Alright bro, cuba cerita sikit. Dah berapa lama Encik dengan Tuan Wow ni? Setakat ni saya baru 38 bulan lah. Itu kalau ni ikut kira 3 tahun lah, 3 tahun 2 bulan bersama dengan Tuan Wow lah. Setakat ni berapa banyak pendapatan yang Encik dah dapat dengan Tuan Wow? Okey, setakat ni Tuan Wow dah bayar saya 5 angka. Wow, 5 angka, banyaknya. Dia boleh pergi lagi, dia boleh pergi jauh lagi. Saya pun sebelum capai 5 angka pun dia bermula daripada puluh juga, RM10, kemudian dia naik. Tuan Wow dah bayar saya panjang 32 bulan ya. Apa itu Tuan Wow? Satu SIM card lah, SIM card yang mana dia menggunakan Celcom Digi. Apa yang Tuan Wow offer tapi telco lain tak ada? Okey, pertama sekali kenapa saya sendiri memilih Tuan Wow pada awalnya. Okey, saya bermula daripada awal kenapa saya memilih Tuan Wow. Satu, dia punya rangkaian sendiri lah, Celcom Digi atau dulu Digi lah, kalau kata sekarang lebih popular Celcom Digi, mana yang rangkaian tu adalah yang meluas sekali kat Malaysia. Itu pertama lah. Yang kedua, kenapa saya memilih juga tertarik dengan Tuan Wow ni, benefit dia. Benefit, saya tahu ada telco lain ada juga benefit, kita tak nafikan lah benda tu kan. Tapi apa yang ada benefit pesawat Tuan Wow yang saya tarik, dia ada bagi perlindungan PA, ada cashback setiap kali kita reload, ada kat voucher point setiap kali kita reload, dan satu lagi ni yang mana kita boleh menjana income lah, orang kata secara affiliate. Mungkin ramai orang kat luar sana, saya tahu sekarang ni affiliate, semua orang tahu affiliate, tapi banyakkan affiliate yang mereka hanya tahu dekat biasalah kat Shopee affiliate, TikTok affiliate, tapi Tuan Wow ni sebenarnya dia dah buat affiliate dah lama dah, sebelum tu lagi, sebab daripada 16 tahun dah, cuma orang tak sedar ataupun belum sampai lagi kat mereka. Boleh ke jana duit dengan Tuan Wow tanpa jumpa orang? Okey, sekarang ni zaman pun dah berubah kan, kita ada macam-macam platform yang kita boleh guna kan, kita ada TikTok, kita ada Shopee kan, berbagai-bagai cara yang kita boleh saya pernah guna dapatkan customer, sampai ke Sabah saya boleh tak pernah jumpa pun saya mampu close orang. Macam mana passive income Tuan Wow berfungsi? Ada tempoh luput ke? Untuk passive income, macam mana saya tanya awak guna telco, okay? Setiap bulan suka tak suka kan, walaupun awak rasa awak punya telco dah unlimited lah, kata kita cerita-cerita unlimited kan, tetapi setiap bulan wajib suka tak suka kita kena top up untuk memperbarui kita punya data tadi lah, package internet kita kan. Dia tak ada unlimited ni bayar sekali sampai long term orang guna, tak ada. Setiap bulan kita akan menjana. Jadi setiap bulan itu juga setiap kali mereka menop up, jadi kat situ kita akan terus dibayar komisen lah. Kita ada repeat sale daripada orang yang sama. Itu kalau kita satu orang. Kalau kata network saya berkembang, dia akan lagi terus berkembang. Betul ke akaun Tuan Wow boleh diwasiatkan? Macam mana prosesnya? Okey, itulah soalan yang baik sekali daripada pengacara kita. Okey, tentang soalan macam mana Tuan Wow diwarisi. Okey, itu yang saya nak kongsikan antara kelebihan daripada syarikat lah Tuan Wow sendiri. Kalau kita niaga, contoh kalau kata saya cerita yang luar lah kan, kalau saya bina satu perniagaan kan, belum tentu lagi perniagaan saya itu satu long term lah, satu produk keperluan telekomunikasi kan. Telekomunikasi ni memang saya rasa satu perniagaan yang saya rasa yang memang besar. Untuk pasal berbalik semula kepada diwarisi tadi kan, kelebihan tu yang meninggal tu saya contoh. Jadi mereka yang kat luar sana, yang mana yang dah pun mengguna daripada yang pernah saya membeli
Kita melanggan daripada saya, SIM card daripada saya, mereka itu terus menopap. Konsep dia tadi, setiap kali mereka melanggan, kita akan dibayar. Betul? Faham. Jadi kat situlah yang kita panggil boleh diwarisi antara dia lah. Hai, saya Zaki. Setiap orang berhak berjimat dan juga menjana pendapatan. Bersama Tuan Wow, saya akan bantu anda untuk kedua-duanya sekali. Untuk maklumat lanjut, sila klik YouTube Tuan Wow HQ. Nak tengok full video, klik di sini. Saya nak tanya, apa slogan terakhir kita? Tahu? Okey. Nama saya Muhammad Zaki Misman dan saya pilih Tuan Wow.